Susulan video saya semalam pasal ayak bertakung di kilometer 101 plus daripada Sungai Petani Selatan ke Sungai Petani Utara. Hari ini saya lalu pula tempat yang sama. Memang saya sangat gembira. Terima kasih kepada pihak Plus kerana mengambil langkah yang sepatutnya. Tak sampai 24 jam video yang saya post kemarin. Saya tak pastilah mereka buat kerja ni sebab video saya ataupun memang mereka dah tahu dah. Saya nampak mereka korek macam buat parit sementara di kawasan ayak bertakung ni. Jadi ayak dah payah nak bertakung lah sebab ayak boleh lalu kot tepi tu. Masalah macam ni memang akan sentiasa jadi balik sebab rumput tu dia kuih tumbuh. Perlukan pemantauan berkala. Sekian.